Okay, lepas ke S2 tu, aku diberhentikan sebab memang tak perform. Berapa lama? Masa kerja tu 2 tahun tak silap aku. lama Lepas tu lah. performance, sebab masa tu aku rasa culture shock. Muda, Okay. gaji ni ada commission semua. So dah pegang duit sendiri. Dah jadi shock. Dah jadi culture shock. Okay. Memang tak apa kerja sangat lah. Faham. Bos aku pun lama je bertahan dengan aku kan. Tapi lalas HQ dah tak boleh sambung. So Member bengkak lah. bengang gila lah bos aku. So terpaksa berhenti. So Faham, aku kerja lah lain. Tapi masa zaman tu, aku rasa dalam 20 tahun lepas lah benda ni. Kerja kalau macam aku, belajar tak tinggi lah senang cerita. Tak ada paper. Mostly kerja sales and marketing je. Itu je. Sales and marketing. Kalau kerja-kerja lain tak boleh bro. Memang tak boleh pergi. Dia tak make money sangat lah. Memang lagi satu tak kerti. Memang sales and marketing je selalu orang-orang. Sebab dia ada training Kalau kau perasan orang-orang yang macam dia tak belajar tinggi apa, dia memang akan start sales and marketing. Itu je yang boleh. Make Tapi money. Sebenarnya benda tu yang redirect hidup kita untuk tahu macam mana nak cari duit. Ya, betul. Banyaklah benda So daripada tu. Aero lompat ke? Aku dah lupa. Memang banyak gila aku lompat kerja.